شريك لك. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi rahmat dan petunjuk kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berlindung dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang boleh menghalang kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, ialah kufur, yang menjadi tajuk perbincangan kita sebelum ini dan malam ini, iaitu telah kita bacakan tentang kekufuran yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, daripada agama. Kekufuran yang al-mukhrij minal millah, kekufuran yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Dan dia terbahagi kepada 4 jenis: kufur jahil, kufur ingkar, kufur degil dan takabur, degil dan sombong, dan kufur nifaq. Kufur yang pertama kufur jahil dan mendustakan. Kufur yang kedua kufur ingkar. Kufur yang ketiga kufur degil dan sombong. Dan kufur yang keempat ialah kufur nifaq, kufur yang tersembunyi. Dan telah dinyatakan dalam perkara tersebut dalil-dalil nas Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menyatakan sifat dan bentuk-bentuknya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati ini, hati-hati kita sepanjang hidup kita ni, dan akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati melainkan di atas agama Islam. Namun selain daripada kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama, terdapat juga istilah kufur yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Namanya kufur tapi tak keluar daripada agama, yang disebut sebagai kufur amali. Kufur dari segi perbuatan. Kufur perbuatannya perbuatan kafir, perbuatan orang kafir. Perbuatannya perbuatan kufur tetapi hatinya masih Islam. Itu pun kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana kekufuran bentuk amal ini walaupun tidak mengeluarkan seseorang daripada agama, tetap saja dia adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah itu kufur amali? Iaitu kufur dari sudut perbuatan yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Kufrun al-amali, al-kufrul amali huwa kullu ma'siyatin atlaqa 'alayha asy-syari' ismal kufri ma'a baqa'i ismil imani ala amilihi ka qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam
la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kufur amali adalah semua maksiat yang Allah Ta'ala namakan sebagai kufur, yang syarak menamakan dia sebagai kufur. Di samping kekalnya iman bagi pelaku maksiat itu. Sebagaimana kita sebut, maksiat tu diitlakkan ke atasnya kalimah kufur, tetapi iman masih kekal dalam hati pelaku tersebut. Contohnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kamu kembali kufur selepasku, dengan sesetengah kamu memenggal kepala setengah yang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencaci orang mukmin adalah fusuk, fasik, dan membunuhnya atau memeranginya adalah kufur. Dalam dua hadis ini, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebagai kufur ialah memerangi orang mukmin, ialah membunuh orang mukmin. Berperang sesama mukmin itu amalan kufur. Nabi kata siapa yang membunuh orang mukmin kafir. Tetapi dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan atau menyelamatkan iman mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan secara umum bahawa peperangan orang Islam sesama sendiri adalah kufur, dan menamakan orang yang berbuat demikian sebagai orang-orang kafir. Ini jelas. Daripada ayat tadi, hadis tadi jelas. Orang yang memerangi orang mukmin kufur. Mencaci orang mukmin fasik. Memerangi atau membunuh orang mukmin kufur. Jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan dan Allah Subhanahu wa taala menyambungnya lagi dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan iman bagi mereka dan persaudaraan iman. Allah tidak menafikan salah satu dari dua perkara ini. Baik. Jika dilihat pada ayat tersebut, Nabi bersabda, kalau orang mukmin memerangi golongan mukmin, kufur. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatal. Apabila dua golongan dari orang mukminin berperang, saling berperang.
maka Allah menamakan yang berperang ini sebagai kumpulan mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dua golongan dari orang mukminin berperang. Kenapa Allah namakan mereka ni golongan mukminin, sedangkan Nabi SAW kata bila orang mukmin memerangi mukmin yang lain, dia kufur. Tapi Allah menamakan dua kelompok yang berperang ini wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah mengekalkan mereka daripada kalangan orang mukminin walaupun mereka itu iqtatalu, berperang sesama mereka. Menunjukkan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi kufur itu bukanlah kufur yang mengeluarkan seseorang daripada iman. Sebab kalau sekiranya terkeluar daripada iman secara keseluruhannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menamakan mereka golongan mukminin. Baik, fa aslihu bainahuma. Kemudian ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminin bersaudara. Maka persaudaraan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau mengitlakkan lafaz saudara, maka dia menunjukkan orang itu masih lagi beriman. Contoh macam Ali radhiyallahu anhu menyatakan ikhwanuna baghaw alaina. Saudara-saudara kita telah memberontak kepada kita. Waktu pemberontakan di zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia tidak kata orang yang memberontak dia dikira sebagai khawarij, dan dia tidak menghukum mereka sebagai kufur. Siapa yang tak bai'ah aku kafir, tidak. Tetapi dia masih lagi merahmati mereka dengan kata ikhwanuna, saudara-saudara kita telah memberontak ke atas kita. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ni, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah. Maka persaudaraan Islam adalah sebahagian daripada nikmat agama. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak atau menyatakan seseorang itu adalah saudara seagama, saudara orang Islam, maka kita ketahui bahawa yang dikatakan saudara itu juga Islam. Pasal innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita kata ni saudara saya, saudara seagama, maka dia automatik dia adalah Islam. Baik. Apabila Allah menggunakan lafaz ukhuwah Islamiyah dalam ayat-ayat Al-Quran kepada seseorang, maka orang itu masih lagi beriman. Boleh faham?